Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Matan Zubat. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tak diterima. Dia nak amal, nak solat, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak umrah apa semua, tapi dia tak belajar. Amal tersebut ditolak, mardudatun la tuqbalu, tak diterima. Sebab tu nak beramal kena ada ilmu. Jadi nak ada ilmu ni kena belajar. Jadi kena belajarlah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Atau kama qala, yang sebenarnya sebut menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Ilmu apa? Al-ilmu tu khusus pada ilmu agama yang wajib. Ilmu lain tu dah masuk fardu kifayah lah. Ni yang fardu ain ni, al-ilmu yang khusus untuk kita amalkan. Ilmu agama yang wajib tu. Kalau ilmu agama yang mendalam tu tak wajib pun kita belajar kan. Maksudnya itu dah masuk bab fardu kifayah ataupun tambahan. Jadi yang wajib kita belajar ni ialah yang kita nak amal ni. Nak solat kena belajar, nak puasa kena belajar, nak menikah kena belajar, nak jual beli kena belajar, pergi muamalah dan lain-lain. Itu adalah kita kata beramal dengan ilmu.